Berniaga dah lama, tapi tak kaya-kaya. Simpanan pun tak berapa nak ada. What? Siapa yang hadapi situasi macam tu juga? Korang wajib dengar video ni sampai habis tau. Sebab Easy nak bongkarkan 3 jalan keluar. Mudah-mudahan boleh bagi korang banyak duit, banyak masa dan banyak gembira. Sebelum tu, follow Easy, like, save dan share video ni. Yang pertama, kena buat bisnes yang boleh bagi korang passive income, iaitu income yang sentiasa mengalir masuk ke akaun walaupun korang tak boleh berniaga. Dah tak boleh dah kita bergantung harap dengan active income je. Ada sales, ada income. Kalau tak ada sales nanti, tak ada income kan? Yang kedua, kena pastikan duit yang bekerja untuk korang. Bukan korang yang bermati-matian kejar duit tau. Lagi korang kejar, lagi jauh dia lari. Lagi beratlah rezeki. Kan best kita duduk je kat rumah, tapi duit datang masuk tak henti ke akaun kita setiap hari. Best kan macam tu? Ketiga, kena pastikan korang buat bisnes yang boleh cepat gandakan duit. Dah tak boleh dah kita buat bisnes, join 1 dapat untung 1, join 10 dapat untung 10. Kita kena buat bisnes lebih bijak. Buat 1 tapi hasilnya 10. Buat 10 tapi hasilnya berganda-ganda, beribu-ribu. Wow. Barulah cepat sikit korang kaya. Barulah korang ada banyak masa untuk memberi manfaat kepada ramai orang lagi. Easy dah jumpa jalan keluar. Korang dah jumpa ke belum? Kalau belum, komen sekarang. Nak Easy tunjuk. Lepas tu, pergi ke profile Easy sekarang, WhatsApp Easy. Easy akan balas korang secepat mungkin.